Ustazah, bolehkah ceritakan kepada kami tentang akhlak mulia Nabi Muhammad dari setiap aspek perkara? Mesti dah boleh, Aminah. Semua dengar ya apa yang Ustazah nak cerita ni. Nabi Muhammad terkenal dengan seorang yang mempunyai kepribadian yang sangat mulia. Baginda sangat menghargai orang yang berada di sekelilingnya. Inilah terdapat beberapa akhlak mulia Nabi dalam setiap aspek perkara. Nabi Muhammad dikenali sebagai sosok yang sangat bijaksana dan penuh kasih sayang dalam menasihati sahabat-sahabatnya. Nasihat yang beliau sampaikan dengan lembut, tidak menyakiti hati dan bertujuan untuk menyegarkan mereka kepada kebaikan dan keridhaan Allah. Jadi akhlak Nabi yang pertama, lemah lembut, tidak kasar atau mempermalukan. Yang kedua, penuh kasih sayang, menunjukkan kepedulian dan cinta. Yang ketiga, memberi contoh langsung lewat perilaku, bukan hanya kata-kata, dan disertai doa agar orang yang dinasihati mendapat hidayah. Sebagai contoh, seorang pemuda ingin berzina. Nabi menasihatinya dan bertanya secara lembut dan menyadarkannya dengan logik yang menyentuh hati, lalu mendoakannya agar dapat berubah. 2. Ikhlas dan niat bersahabat kerana Allah. Nabi Muhammad SAW menjalinkan persahabatan dengan niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Baginda bersahabat bukan kerana harta, kepentingan diri atau pangkat, tetapi untuk mengajak kepada kebaikan, menolong sesama dan mencari redha Allah. Yang pertama, tidak memilih sahabat berdasarkan pencapaian ataupun kekayaan. Yang kedua, saling menasihati dan mendoakan kebaikan mereka. Yang ketiga, sedia berkorban demi kebaikan para sahabatnya. Nabi SAW sangat menyayangi Bilal bin Rabah dan Abu Zar al-Ghifari, walaupun mereka bukan dari golongan bangsawan. Contoh akhlak kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ialah amanah, iaitu dipercayai oleh semua pihak. Sebelum dilantik menjadi Rasul, Nabi Muhammad SAW telah digelar Al-Amin yang dipercayai oleh masyarakat Mekah. Walaupun mereka belum menerima ajaran baginda, mereka tetap menyerahkan barang amanah kepada baginda untuk disimpan. Iktibar untuk pemimpin. Seorang pemimpin mesti bersikap jujur dan boleh dipercayai oleh rakyat walaupun berbeza pendapat atau fahaman. Yang kedua, adil, berlaku saksama kepada semua. Contohnya, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa kerana mereka, apabila orang bangsawan mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi apabila orang biasa mencuri, mereka menghukumnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baginda tidak memilih kasih dalam pelaksanaan hukum, walaupun melibatkan orang bangsawan seperti Fatimah, puteri baginda sendiri. Iktibar untuk pemimpin. Jangan mengamalkan double standard. Keputusan mesti dibuat berdasarkan prinsip, bukan kepentingan peribadi. Akhlak Nabi Muhammad SAW bersama orang muka Islam. Yang pertama, menyayangi, iaitu memberi makan kepada tawanan bukan Islam. Selepas peperangan, Nabi Muhammad SAW berpesan supaya tawanan perang yang bukan Islam dilayan dengan baik. Para sahabat sanggup memberikan makanan mereka kepada tawanan walaupun diri sendirilah. Iktibar untuk masyarakat, kita mestilah melayan orang lain dengan kasih sayang dan belas ihsan tanpa mengira latar belakang. Yang kedua, berbuat baik, menziarahi jiran Yahudi. Seorang jiran Yahudi sering menyakiti Nabi Muhammad SAW, termasuk membuang sampah di hadapan rumah baginda. Namun, apabila jiran itu sakit, Nabi menziarahinya tanpa rasa dendam. Sikap ini menyebabkan jiran tersebut akhirnya memeluk Islam. Iktibar untuk masyarakat, kita perlulah membalas kejahatan dengan kebaikan dan bersikap prihatin walaupun terhadap mereka yang berlainan agama. Akhlak Nabi Muhammad dalam pergaulan. Yang pertama, bersikap lemah lembut dan berbudi pekerti mulia. Antara akhlak yang paling menonjol dalam diri Nabi Muhammad ialah sifat lemah lembut dalam tutur kata dan perbuatan.
Baginda sentiasa berinteraksi dengan orang sekeliling dengan sopan, tidak pernah mengeluarkan kata-kata kesat dan tidak membalas kejahatan dengan kemarahan. Sikap baginda ini menyebabkan orang yang kasar pun akhirnya tunduk dan menghormatinya. Baginda sangat bersabar dalam menghadapi kesalahan orang lain dan memilih untuk membetulkan mereka dengan cara penuh hikmah. Akhlak ini bukan sahaja mempengaruhi para sahabat, malah menarik ramai untuk mendekati Islam. Pada suatu hari, seorang Arab Badui telah kencing di dalam masjid di hadapan para sahabat. Mereka berasa marah dan ingin menghalangnya. Tetapi Rasulullah menangguh mereka dengan meminta agar lelaki itu tidak diganggu. Setelah lelaki itu selesai, Nabi menjelaskan dengan lemah lembut bahawa masjid adalah tempat beribadah, bukan tempat membuang air. Sikap Rasulullah itu menyebabkan lelaki itu kagum dan akhirnya menerima Islam dengan hati yang terbuka. Iktibar daripada akhlak ini, kita dapat belajar bahawa kelembutan dan keulan adalah kunci kepada pembentukan hubungan yang harmoni dan dakwah yang berkesan. Akhlak Nabi sebagai seorang suami dan ayah. Yang pertama, sebagai seorang suami. Nabi adalah sosok manusia yang penuh cinta dan lembut. Nabi SAW menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam kepada isteri-isterinya. Beliau tidak pernah bersikap kasar, bahkan memperlakukan mereka dengan lemah lembut dan penuh perhatian. Sebagai contoh, Nabi biasa memanggil Aisyah radhiyallahu anha dengan panggilan mesra seperti Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Yang kedua, sebagai seorang ayah. Nabi adalah seorang yang sangat penyayang dan dekat dengan anak-anaknya. Nabi sangat menyayangi anak-anaknya. Baginda sering mencium, menggendong dan bermain dengan cucu-cucunya seperti Hasan dan Husain. Contohnya, baginda pernah solat sambil menggendong cucunya. Ketika Hasan dan Husain menaiki punggungnya saat sujud, beliau tidak segera bangkit sampai mereka turun sendiri. Wah, hebatnya akhlak Nabi ni Ustazah. Saya akan berusaha untuk contohi sifat Nabi. Betul tu Aminah, Nabi sangat hebat. Baginda jugalah yang hebat dalam mempertahankan agama. Semoga kamu semua ambil pengajaran ya. Baik Ustazah. Baik Ustazah.